Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay. Saya Muhammad Saifuddin Musliman bersama rakan-rakan inovator yang lain akan membentangkan idea inovasi kami bertajuk Kalam AI, Transformasi Puisi Islamik Rentas Bahasa, Inggeris dan Mandarin mengintegrasikan aplikasi 11 Labs. Okay, untuk abstrak kami iaitu Kalam AI Transformasi Puisi Islamik ini merupakan satu cadangan idea inovasi untuk mengintegrasikan teknologi dalam sebuah penerbitan buku, dan dalam buku itu kita akan meletakkan karya-karya kreatif dan juga disulam bersama dengan elemen AI di situ agar sebuah karya itu dapat diapresiasi bersama dengan kemajuan teknologi pada hari ini. Okay. Projek ini menggunakan aplikasi AI dan menjana audio deklamasi puisi, manakala kod QR membolehkan pengguna mengakses audio dan juga video dengan mudah. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan penyebaran sastra Islam, rentas bahasa, memupuk aktiviti digital dan pada masa yang sama dapat menyebarkan dakwah dalam kepada semua pembaca pada peringkat nasional serta antarabangsa. Okay, untuk pengenalan kepada produk, okay, di sini kita ada karya puisi Islamik yang akan kita cipta, kemudian meletakkan fonologi, aspek fonologi iaitu bahasa Melayunya, bahasa Inggeris dan juga bahasa Mandarin dalam karya tersebut, kemudian menyulam jalinkan teknologi AI menggunakan aplikasi 11 Labs dan akhirnya terjanalah sebuah buku puisi Islamik. Okay. Dalam usaha untuk menerbitkan buku ini semestinya kita memerlukan kepakaran yang ramai. Stroke dalam projek inovasi ini saya telah menjemput pakar-pakar bahasa untuk IIUM, UIA Islam Antarabangsa untuk melihat aspek Islamik, untuk UTM Dr. Marsha untuk melihat aspek bahasa Inggeris yang akan diterjemahkan, kemudian untuk bahasa Mandarin kita menjemput Miss Lim Ying Zuan untuk menterjemahkan dalam bahasa Mandarin. Pada masa yang sama kita akan menerbitkan buku ini insya-Allah jika tiada arah melintang. Kita juga menjemput salah seorang ataupun pengarah dia bahasa sendiri iaitu Dr. Saidul untuk membantu menyokong kajian kita ini ataupun idea inovasi ini. Okay, mari kita lihat penyataan masalah. Untuk penyataan masalah, kaedah konvensional, penerbitan buku puisi yang sastra kadang-kadang kurang menarik dan agak hambar. Kadang-kadang bila baca mengantuk, hilang fokus. Kemudian kesukaran dalam memahami sebutan yang betul menyebabkan hilangnya tumpuan penghayatan sebuah karya. Okay, justru buku ini diusulkan ataupun diideakan untuk diterbitkan dan diinovasikan dengan aspek AI, iaitu dengan harapan dapat menjadi rujukan teks kepada tenaga pengajar, ibu bapa maupun penjaga yang ingin mendedahkan anaknya kepada hal-hal penulisan kreatif pada masa yang sama, sebutan yang betul dan jelas. Kemudian kami melihat bahawa inovasi ini dapat menyumbang kepada pengenalan TVET seawal di bangku sekolah. Jika sekolah itu menggunakan buku ini, kita ada buat kerjasama dengan sekolah, maka elemen TVET itu sudah diserapkan ke dalam aspek pengajaran. Itu keaslian pula. Kaedah pembelajaran sastra Islamik ini berasaskan teknologi yang mesra pelajar dan multibahasa, iaitu agak ringkas apa yang kami cipta ini, iaitu pertama buku itu diletakkan sebuah karya ataupun kita susun beberapa buah karya, kita letakkan aplikasi 11 Labs yang itu ada QR code-nya, kemudian ada karyanya, dan apabila diimbas maka akan keluar deklamasi karya tersebut. Barangkali jika pelajar itu pelajar yang tidak memahami bahasa dengan baik, kita ada meletakkan juga pendeklamasian bahasa Inggeris dan pada masa sama juga ada dalam bahasa Mandarin. Okay. Dan yang paling penting kita menyelitkan unsur dakwah dalam karya ini. Jadi kita dapat mengatakan bahawa usaha ini dikategorikan sebagai tekno dakwah. Okay, untuk potensi perkomersialan, kami berhasrat untuk mengadakan usaha sama dengan sekolah agama di Johor. Kita ada melawat sekolah agama Paguh di Johor dan gurunya memberikan maklum balas yang positif dan bersetuju untuk menggunakan buku tersebut untuk diajar ataupun disampaikan di dalam kelas-kelas yang melibatkan aspek kreatif dan sebagainya. Pada masa yang sama, kita ada juga usaha sama dengan universiti di IPTS di sekitar Johor agar karya ini dapat diapresiasi, digunakan dalam kuliah yang berkaitan. Di sini kita juga bekerjasama dengan universiti di Indonesia kerana kita ada rakan innovator iaitu Dr. Bambang Suhartono. Kita sengaja membuat satu kerjasama yang luas, ada UTM, ada UPM, USM dan sebagainya, kerana kita berharap agar karya ini dapat
bantu sebarkan dengan meluas dan juga diapresiasi. Okey. Jadi kat sini untuk pencapaian, kami ada memenangi pingat perak baru-baru ini dalam pertandingan inovasi Usrah in Action di UC Selamat Antarabangsa 2026. Kemudian kita ada juga membentangkan proposal untuk nak menerbitkan buku ini, meminta dana ataupun sokongan daripada pihak DBP sendiri. Jadi kita juga mendapat sokongan positif, malam-malam positif daripada pengarah di Dewan Bahasa, dan pengarah Dewan Bahasa sendiri bersetuju dan berbesar hati untuk menjadi rakan innovator iaitu Dr. Saidul, pengarah Dewan Bahasa Selatan, dan beliau juga sudah meneliti kertas kredit yang kami usulkan. Dan yang terakhir, kami menjadikan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Pagoh di Johor sebagai projek sekolah anak angkat kami untuk kita memulakan projek buku ini apabila sudah siap kelak. Sekarang dalam bentuk idea lagi, akan digunakan dalam subjek bahasa yang ada elemen sastranya. Okay. Di sini juga kami ingin kongsikan juga kulit buku yang kami cadangkan untuk digunakan, iaitu teknologi untuk rumah. Di sini ada QR code yang boleh diimbas. Ini berfungsi sebab kita memang nak nak cuba uji AI tersebut. Kita ada letakkan QR code yang telah dijana di sini. Kemudian ada sebuah karya contoh untuk diimbas di sini. Jika para juri dan juga para pembaca, penonton, pelayar ingin mengimbas, kod ini memang berfungsi. Apabila mengimbas akan keluar suara pendeklamasian. Masa ini kami gunakan bahasa Melayu, insya-Allah kita akan masukkan bahasa Mandarin yang akan dibantu oleh Min Yin Zuan, kita punya rakan innovator, dan juga bahasa Inggeris yang akan dibantu oleh Dr. Marsha daripada UTM, Fakulti Bahasa. Dan segala aspek-aspek tersebut kita akan usahakan menjadi produk pada masa akan datang, sekarang dalam bentuk idea dan juga idea awal. Dan ini merupakan sijil kemenangan kami untuk pingat perak untuk idea ini. Dan apabila sudah ada kemenangan yang dicipta, maka pihak DBP pun saya kira berbesar hati untuk menjalankan kerjasama, dan insya-Allah jika ada arah melintang, kita akan terbitkan buku ini untuk digunakan di sekolah. Dan kita akan meminta juga bantuan Dr. Bambang Suhartono untuk memajukan atau memanjangkan karya ini ke universiti di luar negara, di Indonesia khususnya, seperti Universitas Mercubuana, Universitas Bandung dan sebagainya, untuk diguna pakai dan diapresiasi di sana. Okay, digambar bersama kami dengan pihak DBP yang ada lawatan ke tempat kami, dan kami berharap agar projek ini dapat direalisasikan dan idea ini mendapat sokongan daripada semua pihak agar dapat kita menyebarkan Islamik, unsur-unsur puisi Islamik, dan pada masa yang sama mengapresiasi bahasa, bukan sahaja bahasa Melayu tapi bahasa Cina dan juga bahasa Inggeris. Itu saja untuk pembentangan kumpulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.